Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Tuan Puteri Nur Afifah Fatia binti Nazir. Saya berumur 10 tahun dari Sekolah Kebangsaan Tatau. Hobi saya adalah membaca. Kawan-kawan tahu bukan bahawa membaca itu adalah jambatan ilmu. Jadi, marilah kita membaca walau di mana kita berada. Pada hari ini, saya akan membuat bicara buku terhadap sebuah buku fiksyen. Buku ini bertajuk Layang-Layang Buruk. Buku ini merupakan siri dari bahasa Sekolahku Hebat yang diterbitkan oleh Kota Ilmiah. Penulis buku ini adalah Nur Aziz Harun dan mempunyai 30 layan muka surat bercetak. Buku ini sangat menarik serta mudah difahami jalan ceritanya. Terdapat lukisan karikatur yang sangat menarik dan berwarna-warni pada muka depan buku ini. Buku ini juga sesuai dibaca oleh semua kanak-kanak kerana mempunyai saiz tulisan yang besar. Buku ini mengisahkan tentang seorang murid yang bernama Rehan yang pintar di kelasnya. Dia selalu mendapat markah yang tinggi dan mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. Dia mempunyai ramai sahabat kerana sikapnya yang peramah dan tidak sombong. Namun, Kamal dan Farid tidak begitu suka akan Rehan. Mereka iri hati apabila Rehan selalu mendapat perhatian daripada guru dan rakan-rakan. Pada satu hari, Kamal dan Farid berpura-pura meminta Rehan untuk mengajar mata pelajaran matematik. Dengan ikhlas hati, Rehan membantu. Tetapi, rancangan jahat mereka yang sebenar adalah dengan menyuruh Rehan menyiapkan semua latihan. Mereka menggugut untuk memukul Rehan sekiranya Rehan tidak menyiapkan latihan. Setelah mendapati Rehan dibuli, ayahnya Encik Burhan segera memberitahu guru kelas. Kamal dan Farid dipanggil oleh guru disiplin dan diberi amaran keras. Mereka sedar akan perbuatan jahat dan memohon maaf kepada Rehan. Dia tidak berdendam dan memaafkan Kamal dan Farid dengan ikhlas. Oleh itu, kita ini memberikan beberapa pengajaran yang sangat penting kepada pembaca. Antaranya, kita hendaklah mengamalkan sikap ringan tulang dan ikhlas dalam membantu orang lain seperti ditunjukkan oleh watak Rehan. Selain itu, kita perlu menjauhi sifat iri hati dan dengki. Di samping itu, peranan ibu bapa dan guru amat penting dalam pengasahan masalah bunyi dalam kalangan murid. Akhir sekali, kita mestilah mengisafi kesalahan, berani memohon maaf serta mengamalkan sikap pemaaf seperti Rehan. Kesimpulannya, cerita ini syarat dengan nilai murni dan pengajaran yang sangat berguna dalam kehidupan seharian, terutamanya tentang bahaya buli. Oleh itu, cerita ini sangat sesuai dibaca oleh murid sekolah sebagai panduan membentuk sosial diri yang baik. Sekian bicara buku dari saya. Terima kasih.